Alright guys, kasut apa lagi hari ni? Hari ni customer ada order TLSS Tactician Gold berwarna hitam, putih dan a bit of orange. Tapi yang bezanya daripada sebelum-sebelum ni customer order, this one ialah tapak MG. MG ialah multi ground. Nampak tu. Tapak multi ground ni sesuai sangat untuk rumput tiruan artificial ground kan. Sangat-sangat sesuai. Nak main atas firm ground pun boleh, tapi make sure yang tidak terlalu tebal rumputnya dan a bit dry sikit lah. Sebab stats dia kecil-kecil, pendek-pendek tapi banyak stats. So sangat-sangat sesuai untuk korang main dekat atas rumput tiruan. So nampak ni. Walaupun tapak dia macam ini, teknologi lain semua sama sahaja. Masih lagi full kangaroo leather. Ada a bit of coating dekat depan ni. And then you have your T-temper punya padding. Temper yang buat tilam temper from Japan tu kan. Memang dia buat padding sini. Pelik tapi memang betul real. And masih lagi ada that 3D texture kat sini, a bit of grip tapi not too grippy dekat sini. And then di dalam dia, okay, korang dapat yang ni something yang a bit different sikit. Korang dapat poron punya insole. Nampak tu ada berlubang, nampak tu. Ada a bit of padding poron dekat sini lah. Which is tak ada dekat firm ground punya boots. Dia ada dekat MG multi ground punya boot untuk bagi a bit of comfort. Tetapi di dalam dia tetap sama. Korang still akan dapat the T-flash foam, cushioning untuk energy return. Dan juga dalam tu nampak T-carvo yang gelap sikit kan. T-carvo, made in Japan. Sama macam Mizuno Alpha untuk bagi that snapback effect and energy return. Kalau korang pakai kasut carbon fiber tu, macam tu lah. Ataupun Mizuno Alpha lah yang paling senang aku nak cerita dekat korang lah kan. So kalau korang lah kan, korang prefer ambil yang tapak firm ground ataupun tapak multi ground? Multi ground ni macam aku cakap again, sangat-sangat sesuai untuk korang main dekat atas rumput tiruan. The safest one lah. Nampak tu? The safest one lah. It's really nice. So, what do you guys think about TLSS Tactician Gold Multi Ground?